Adapun maknawiyah tak dibilang dengan secara tafsili, tapi isbat juga, cuma secara ijmali. Secara ijmali. Kalau gitunya, kalau kita belajar di kitab yang lebih besar sikit, seumpama kitab Faridatul Faraid, lebih besar daripada kitab Miftahul Murid ni lah. Para alim ulama kita menyebut apabila ingkar ma'ani itu tak kufur. Ingkar ma'ani seumpama Mu'tazilah. Mu'tazilah dia ingkar Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat ma'ani. Dia kata tidak ada dalam Quran yang mengatakan Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam di atas jalan dilalah mutabaqah. Tidak ada. Maka kerana itulah Mu'tazilah kata Allahu qadirun bizatihi, muridun bizatihi, alimun bizatihi, tu hayyun bizatihi, sami'un wa basirun bizatihi, wa kalamun bi khaliqil kalam fi ghairihi. Itu contoh. Tu Mu'tazilah. Artinya Mu'tazilah kata Tuhan tu tidak adalah di zat dia tu segala sifat-sifat ma'ani. Maka kerana itulah Mu'tazilah tu dipanggil juga fuq mu'attilah, fuq ta'til, fuq yang mengkosongkan zat Allah Ta'ala daripada segala sifat-sifat. Tetapi Mu'tazilah tidak ingkarkan sifat maknawiyah. Ni kita pelik. Ni kita pelik lah. Kenapa? Kenapa kita pelik? Kerananya tadi kita sebut dah bahawasanya ma'ani tu lazim bagi maknawiyah, maknawiyah tu malzum bagi ma'ani. Sekira-kira kaedahnya idzan tafal lazim intafal malzum. Apabila ternafilah lazim maka ternafinya malzum. Apabila dinafikan sifat ma'ani maka ternafi jugalah sifat maknawiyah. Tapi tiba-tiba dalam kitab-kitab yang lebih besar daripada kitab ni disebutkan bahawasanya Mu'tazilah tu menafikan sifat ma'ani tapi mengisbatkan maknawiyah. Macam mana boleh dia isbatkan sifat maknawiyah sedangkan dia ingkar sifat ma'ani? Sebab tu kita kena faham balik. Hingga ulama kata maknawiyah tu perkara yang diijmakkan akan dia. Sekira-kira kalau diingkarikan dia tu kufur walaupun tidak mengisbatkan lawannya. Kerana perkara yang diijmakkan akan dia termasuk bahkan Mu'tazilah sekalipun mengisbatkan atau membilangkan, mengakui akan apa bahawasanya Allah Ta'ala itu ada sifat maknawiyah. Maka sifat maknawiyah tu mujma'un alaiha kata ulama. Maka datang iskal dia panggil. Kalau orang rasa orang mengaji perhati betul-betul ya, pelik ni. Macam mana boleh Mu'tazilah mengisbat, membilangkan sifat maknawiyah, mengakui adanya sifat maknawiyah, sedangkan Mu'tazilah tu mengingkari sifat ma'ani. Padahal maknawiyah tu malzum bagi ma'ani. Ma'ani tu lazim bagi maknawiyah. Sekira-kira kalau ternafinya ma'ani maka ternafi maknawiyah. Ternafi lazim maka ternafi malzum. Kerana kaedah idzan tafal lazim intafal malzum. Maka datang iskal. Datang iskal. Iskal ni makna kesamaran. Pelik ni. Kok mana? Maka di sinilah kita kena faham dahulu bahawasanya maknawiyah secara umumnya ada dua bahagian. Sifat maknawiyah dikatakan perkara yang diijmakkan akan dia, sehingga kalau dinafikan kufur. Kerana Mu'tazilah pun tidak nafi. Lepas tu Asy'ariyah nafi, tidak membilang kufur lah Asy'ariyah. Sudah satu iskal. Yang kedua iskal kesamaran juga. Kenapa boleh kata Mu'tazilah tu tidak mengingkari maknawiyah, bahkan mengisbat, membilang, mengakui sifat maknawiyah, sedangkan Mu'tazilah tu mengingkari ma'ani? Padahalnya ma'ani tu lazim bagi maknawiyah, maknawiyah tu malzum bagi ma'ani. Sehingganya kalau kita nafikan ma'ani maka ternafilah maknawiyah. Kan orang panggil lazim malzum, idzan tafal lazim intafal malzum. Macam mana boleh jadi lagu ni? Adakah kitab tu salah ke tidak? Maka kitab tu sudah betul, kitab tu sudah benar, tapi kefahamannya mestilah kita guru kena huraikan. Bagaimana? Yakni maknawiyah tu ada dua jenis pula. Ada dua jenis pula. Mana yang pertamanya maknawiyah dengan makna mujma'un 'alaiha. Sifat maknawiyah yang diijmakkan akan dia. Maknawiyah ni lah hak selalunya dibuat mari takrif. Seperti dalam kitab kita ni, al-halus tsabitatu lizzati madamatiz zatu mu'allalatan bi'illatin. Ini definisi maknawiyah mujma'un 'alaiha. Satu kelakuan yang sabit bagi zat selama mana ada zat, tidak dikeranakan mu'allalatan bi'illatin, dikeranakan dengan satu kerana. Tengok. Tapi kalau kira-kiranya tidaklah orang panggil definisi ni, definisi ta'rif maknawiyah yang mujma'un 'alaiha sebenarnya. Kenapa?
telah dibawa datang oleh musannif di belakang definisi itu mu'allalatan bi'illatin, dikeranakan dengan satu kerana. Nah, apa dikarenakan ada sifat berkuasa, maka terheretilah juga keadaannya Allah yang empunya sifat berkuasa. Maka dikarenakan ada sifat berkuasa di zat Allah Ta'ala, fahamlah pula keadaannya Allah tu yang berkuasa, yang empunya sifat berkuasa. Itu mu'allalatan bi'illatin. Tapi kalau Mu'tazilah tu mu'allalatan bi'illatin, dia terus ke zat. Tu zat tu sendiri dah jadi ilat bagi maklul. Mana? Iaitu dikarenakan zat Allah Ta'ala tu zat yang maha berkuasa, maka keadaannya Allah yang maha berkuasa, keadaannya Allah yang maha berkuasa. Nah, Allahu qadirun, dikarenakan Allah tu qadirun bizatihi, maka Allah tu kaunuhu qadiran. Tu Mu'tazilah. Nah, jadi ni definisi ni sebenarnya definisi maknawiyah mujma'un 'alaiha. Maknawiyah yang disepakati. Tak kira lah mazhab mana, hatta Mu'tazilah yang engkar ma'ani pun mengisbatkan maknawiyah ni. Kemudiannya maknawiyah yang kita duk bahas dalam sifat 20 ni, apakah makna dia? Maknawiyah yang kita duk bahas di dalam pengajian sifat 20 yang berselisih pendapat padanya oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah, sehingga hingganya Maturidiyah mengisbatkan maknawiyah ni membilang secara tafsili, dan Asy'ariyah tidak mengisbatkan dengan makna tidak membilang secara tafsili, tetapi mengiktikad dengan secara ijmali. Apakah maknawiyah mukhtalafun fiha tersebut? Definisinya al-halus sabitatus sifat lizati madamatiz zatu mu'allalatan bi'illatin. Yang gitu. Satu kelakuan yang sabit, yang menyabitkan sifat bagi zat, selama mana ada zat, dikarenakan ada sifat, mu'allalatan bi'illatin, dikarenakan dengan satu kerana, yakni dengan ada sifat tu di zat Allah Subhanahu wa taala. Itu dah. Jadi definisi maknawiyah yang diperbahaskan di dalam sifat 20 tu al-halus sabitatus sifati lizzati madamatiz zatu mu'allalatan bi'illatin. Satu kelakuan yang sabit, satu kelakuan yang menyabit, yang sabitlah sifat tu bagi zat, selama mana ada zat, tidak dikarenakan dengan satu kerana ini, dikarenakan ada sifat tersebut di zat Allah Ta'ala. Dikarenakan ada sifat perkuasa di zat Allah Ta'ala, itulah keadaan. Terherti pula satu laginya, keadaannya Allah yang empunya sifat perkuasa. Dikarenakan ada sifat penentu di zat Allah, itulah keadaannya Allah yang empunya sifat penentu. Kalau gitu keadaan tu apa? Keadaan tu, keadaan tu lah orang panggil sifat maknawiyah. Bukan qadiran, bukan. Qadiran tu zat. Nama molek tu. Qadiran tu ialah zat. Hak sifatnya kaunuhu tu. Kaunuhu tu orang panggil maknawiyahnya. Qadiran tu zat. Jadi kaunuhu tu, keadaannya Allah tu apa dia? Di sisi ulama yang mengisbatkan sifat hal, maka kaunuhu tu dia panggil al-halu, satu kelakuan. Satu kelakuan. Al-halu, satu kelakuan. Wasitatu bainal wujudi wal adami, satu kelakuan yang menengahi antara ada dengan tiada. Al-halu wasitatu bainal wujudi wal adami, satu kelakuan yang tak naik sampai tahap ada betul-betul dan tak turun sampai tahap tak ada betul-betul. Itu orang panggil hal. Ni di sisi ulama yang mengisbatkan hal ni lah, orang panggil apa? Ada satu perkara hak tak naik sampai tahap ada, tak turun sampai tahap tak ada, menengahi antara ada dengan tak ada. Tu. Itulah orang panggil di dalam perbahasan sifat 20, di dalam perbahasan sifat 20, di dalam membahaskan sifat maknawiyah, kaunuhu qadiran dengan makna kaunuhu zat muttasifatun bil qudrati, keadaannya Allah zat yang empunya sifat perkuasa. Ini keadaannya Allah yang berperkuasa, keadaannya Allah yang empunya sifat perkuasa. Lagu tu. Jadi hak ni memang Mu'tazilah memang engkar lah. Sebab apa? Dia engkar dah sifat ma'ani. Maka sifat ma'ani tu lazim bagi sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah tu malzum bagi sifat ma'ani. Sekira-kira kalau nafi lazim, maka nafi malzum. Idzan tafal lazim, intafal malzum. Bila nafi ma'ani, maka nafi juga maknawiyah. Maka maknawiyah ni Mu'tazilah engkar. Dah. Maknawiyah ni, maknawiyah kita duk bercara ni. Mana maknawiyah? Al-halus sabitatus sifati lizati madamati zatu mu'allalatan bi'illatin ni, hak ni Mu'tazilah engkar.
Kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu kaunuhu qadiran tu, keadaannya Allah yang empunya sifat berkuasa. Hak ni Mu'tazilah tu engkar. Nah, kenapa kita kata Mu'tazilah tu engkar? Kerana dia engkar sifat ma'ani. Mana boleh dia nak isbatkan maknawiyah ni, sedangkan ma'ani tu dia engkar. Kerana maknawiyah ni farak daripada cabang daripada farak atau cabang daripada ma'ani. Tu. Nah, disebutlah kitabnya innama summiyat hadhihi sifatu ma'nawiyatan li'anna ittisafa biha far'u ittisafi bi sab'il ula. Nah, innama hanya summiyat dinamakan hadhihi sifatu ini 7 sifat kaunuhu ni ma'nawiyatan, dinamakan akan ma'nawiyah. Kenapa? Li'anna ittisafiha, kerana bahawa bersifat dengan dia kaunuhu tu maknawiyah ni ialah far'a, cabang ittisafi bi sab'il ula, cabang daripada bersifatnya Allah Ta'ala dengan 7 yang mula-mula. Mana? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Kalau gitu far'a tu mengikut bagi asal, far'a tu mengikut bagi usul. Nah tu ni, far'a mengikut bagi usul. Anak tu far'a, empak tu usul, maka anak tu mengikut bagi usul. Nah, anak kita, bank kita tak nak bank gajah rimah lain, bukan. Bank kita bukan anak kita, kerana far'a tu ikut bagi usul. Dah. Sifat maknawiyah tu far'a bagi sifat ma'ani. Ma'ani tu usul asal bagi sifat maknawiyah. Maka far'a mengikut bagi usul. Nah, maknawiyah tu malzum bagi ma'ani. Ma'ani tu lazim bagi maknawiyah. Sehingga kalau nafi lazim, maka ternafi malzum. Sehingga bila ternafinya asal, maka ternafinya far'a. Bila kita kata pok dia tak ada, mati, pok dia dia tak ada, anak pun tak ada lah. Macam mana nak boleh ada anak tak ada pok? Nah, sekira-kira ada lah tu. Memang ada dia ni, tak ada pok ada anak. Mana seumpama Isa, tapi Isa pun ada juga usul. Mana mak tu usul bagi anaknya Isa, Nabi Isa alaihi salam tu. Nah, dia ni. Jadi kena faham molek situ. Jadi nak cerita katanya kan? Nak ceritanya kaunuhu 7 butir ni ialah sifat hal di sisi yang menyabitkan hal. Nah, kemudian di sisi yang tidak menyabitkan hal, dia panggil sifat-sifat yang 7 buah ni, dia panggil sifat-sifat amrun atau umurun i'tibariyah juga. Umurun i'tibariyah, mana perkara-perkara yang sungguh pada akal saja. Mana amrun fi zihni. Amrun fi zihni, perkara-perkara yang sungguh dia tu hanya pada akal saja, tidak sabit bagi zat. Tidak perlu dibilang pun dengan secara tafsili. Nah, tidak sabit di zat, tidak sungguh di zat, dan tidak juga perlu kita bilang dia secara satu persatu. Hanya kita wajib i'tikad secara ijma saja. Bersalahan dengan tadi. Ulama Maturidiyah yang menyisbatkan ahwal tadi, hal sifat maknawiyah ni ialah hal apa? Amrun khariji. Mana perkara yang sungguh dia tu di zat. Sungguh dia tu di zat. Lepas tu nampak dah di zat kalau dibuka hijab. Tak nampak, dah tak nampak, tak ada lah, tak boleh nak kata tak ada. Dah ada lah, tak boleh nak kata ada. Lepas tu menengahi antara ada dengan tak ada. Itu hak tadi. Jadi di sisi Asy'ariyah ni pula. Maknawiyah ni apa? Ni disebut lagi tak syarah Mata Umul Barahinnya, kata wa amma in qulna bi nafyil ahwali, dan ada pun jika kita menjalani di atas pendapat yang menafikan ahwal. Mana? Ulama mengatakan jenis sifat ni hanya 3 aja. Ada betul-betul, seperti sifat ma'ani, orang panggil sifat wujudiyah, ataupun tak ada betul tapi sungguh. Mana? Ma'dum subutiyah, ma'dumiyah subutiyah, seperti sifat-sifat salbiyah. Atau orang panggil amrun i'tibariyah, mana? Sungguh juga tapi dalam kepala otak kita tu saja sungguh. Di zat tu tak ada sekali. Maka mereka katakan wa innahu, dan bahawasanya wa innahu, dan bahawasanya tak ada marji apa tu hal wa sya'n, la wasitata bainal wujudi wal adami, tidak ada benda yang menengahi antara ada dengan tak ada. Benda bergapo nak kata tak ada, tak boleh nak kata ada, tak boleh menengahi antara ada dengan tak ada. Kalau ada, kalau tak ada lah. Tak ada benda yang menengahi antara ada dengan tak ada. Ya gitu. Kama huwal mazhabul asy'ari, seperti barang yang ialah pendapat Imam Abul Hasan al-Asy'ari itu apa? Tidak ada benda yang menengahi antara ada dengan tak ada. Kalau gitu 7 maknawiyah ni apa dia panggil? Fasabitu minas sifatil lati taqumu bizati innama huwa sab'ul ula allati hiya sifatul ma'ani. Maka hak sabit daripada sifat yang ada di zat tu hanyalah 7 yang pertama juga. Mana? Sifat ma'ani.
Lepas tu maknawiyah ni, amma hadhihi, adapun ini sifat maknawiyah ni, fa ibaratun an qiyami tilka bizati la anna li hadhihi subutan fil khariji anil dhihni. Amma hadhihi, adapun sifat maknawiyah ni lagu mana dipahami oleh Asy'ariyah, ulama-ulama yang menafikan hal. Fa ibaratun, maka ialah ibarat. Nah, tu satu cakapan, satu sebutan, ibarat an qiyami tilka sifat bizati. Diri kita faham kata kudrat tu ada di zat. Dah kita mengaji ke kudrat, iradat, ilmu, hayat, samad, basar, kalam tu duduk di mana? Duduk di pokok kayu ke? Duduk di gajah rimah ke? Tidak. Kita duduk mengaji kudrat tu ialah sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun fi zatillah. Jadi diri kita faham kata sifat kudrat tu ada di zat Allah Ta'ala. Tu dah keadaannya Allah empunya sifat kudrat, empunya sifat berkuasa. Kau kudrat tu duduk di mana? Tu jadi di Asy'ariyahnya diri kita reti dah, kita faham dah sifat-sifat ma'ani tu ada di zat Tuhan. Maka sifat ni tak boleh bercerita tangga daripada zat. Nah, sifat ni tak boleh bercerita tangga daripada zat. Jadi diri kita reti sifat tu tak boleh bercerita tangga daripada zat, ada di zat. Itulah orang panggil keadaannya Allah empunya sifat-sifat tadi. Kita faham lagu tu orang panggil kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Lagu tu la anna li hadhihi subutan fil kharij an zihni, bukan bahawa ini sifat maknawiyah ni sungguh fil kharij zihni, di luar daripada kepala otak, mana di zat. Bukan hanya kita faham kata sifat perkuasa ni di zat Allah Ta'ala, maka bila gitu tak boleh bercerita tangga sifat dengan zat. Itulah orang panggil apa? Keadaannya Allah yang berperkuasa, keadaannya Allah yang empunya sifat perkuasa. Nak empunya siapa lagi? Perkuasa tu di zat dia. Dah kita ngaji dah, di zat dia tak boleh nak cek dah, tak nak pisah dah. Tu Asy'ariyah. Faham untuk Maturidiyah apa ya boleh duduk bahas laginya pasal becek tak becek tadi. Kerana nak tolak beberapa kelompok yang sesat, bahkan kufur lah, seumpama Nasrani yang mengatakan sifat Allah Ta'ala tu boleh bercerai tangga daripada zat. Tu seperti pokok Kristian tu lah, yang mengiktikadkan apa Nabi Isa tu ialah sifat ilmu Allah yang cabut daripada zat, yang boleh becek yang cabut, bercerai daripada zat, jatuh ke bumi, jadilah Isa. Maka oleh kerana ada kelompok-kelompok yang sesat lagu ni, yang kufur lagu ni, yang bid'ah lagu ni, yang boleh yang fikir kata sifat ni bercerai tangga daripada zat, maka di Maturidiyah yang mengisbatkan hal, mereka mengisbatkan sifat-sifat ma'ani tu mesti ada satu lagi sifatnya, yang mana sifat tu sungguh di zat, bukan semata-mata sungguh dalam kepala otak. Mana seolah-olah pelekat, yang mempelekatkan di antara sifat dengan zat, tak boleh dah nak cerai tangga. Tu maka sebab itulah maknawiyah yang kita bicara ni ialah al-halus sabitatus sifati li zati madamati zatu mu'allalatan bi'illatin. Habis situ. Baik, dah apa kita baca sikit lah. Itulah makna dia kata 7 sifat pula yang melazimkan sifat ma'ani. Artinya sifat ma'nawiyah tu malzum bagi sifat ma'ani, sifat ma'ani tu lazim bagi sifat ma'nawiyah. Jadi kalau nafi lazim, maka nafi malzum. Tu habis. Jadi jangan kita pelik lah kalau kita belajar kitab lebih besar lagi daripada Miftahul Murid, seumpama kitab Faridatul Faraid ke Durrus Samin ke Aqidatun Najin ke apa-apa saja kitab besar-besar, bila disebut kata Mu'tazilah mengingkari ma'ani tapi tidak mengingkari maknawiyah, kita faham dah. Yang diingkari yang tidak diingkari maknawiyah tu bukan maknawiyah ni. Maknawiyah al-halus sabitatu lizati madamati zatu mu'allalatan bi'illatin. Satu kelakuan yang sabit bagi zat selama mana ada zat, dikarenakan zat Tuhan tu zat yang maha berkuasa, maka keadaannya Allah yang maha berkuasa. Zat Tuhan tu zat yang maha melihat, keadaannya Allah yang maha melihat. Itu bukanlah maknawiyah yang diselisih pendapatkan oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah di dalam perbahasan sifat 20. Habis itu dah. Dan iaitu maknawiyah tu kaunuhu qadiran. Bukan kaunahu dah, kaunuhu qadiran. Mana sifat maknawiyahnya qadiran ke bukan? Kaunuhu tu. Tu nak jaga-jaga. Sebab dia kadang-kadang orang tu kerana dia mengaji dengan raihan nasyid saja je. Allah wujud kidam baqa.
Mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat irada ilmu hayat sama basar kalamu qadiran muridan aliman hayy. Dia kata qadiran muridan aliman itulah maknawiyah, bukan qadiran tu zat ai zatun muttasifatun bil qudrati. Kalau kita ahli sunnah gitulah. Kalau Mu'tazilah qadirun bi zatihi atau qadirun bi qudratihi hiya zatuhu. Gitu orang Mu'tazilah. Kita tak qadirun ai muttasifatun bil qudrati, zatun muttasifatun bil qudrati. Muridun ai zatun muttasifatun bil iradati. Hayyun ai zatun muttasifatun bil hayati. Sami'un ai zatun muttasifun bisama'i bil basari. Zatun muttasifun bil kalami. Itu kita orang ahli sunnah wal jamaah. Adapun Mu'tazilah qadirun bizati, muridun bizati, alimun bizati, hayyun bizati, sami'un bizati, basirun bizati, kalamun bi khaliqil kalami ghairi fi ghairihi. Gitu. Faham molek tu. Jadi bezalah tu.